Aku nak bagi tahu dekat korang ajaran sesat dekat dunia ni yang dihalalkan. Adakah kita terlepas? Mari kita rujuk Al-Quran dan sambil-sambil itu kita tengoklah sistem kehidupan yang kita hidup pada hari ini. Kalau aku tanyalah pada korang apakah ajaran sesat yang terbesar dekat dunia pada hari ini? Adakah ajaran Ayah Pen? Ajaran sesat Mila Abraham? Adakah Syiah? Atau ajaran sesat Ahmadi? Bukan. Sebenarnya itu kecil je. Ajaran sesat yang paling besar dekat dunia pada hari ini adalah, sebelum itu, korang kena janji yang korang kena tengok video ni sampai habis. Jika korang benar-benar orang yang beriman dan korang takut yang korang tergelincir dari landasan ihdinas siratal mustaqim. Jadi bantu aku, sharekan video ini dahulu dan korang follow akaun ini segera. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran sesat yang mendunia pada hari ini telah diamalkan oleh berbilion manusia. Kalau ikutkan negara lah adalah sebanyak lebih kurang 150 negara di dunia ini. Hampir seluruh bumi ditelan oleh kesesatan ini, termasuklah negara kita. Inilah bahaya yang ramai orang tak nampak. Korang kena faham, Islam itu bukan hanya ibadat ritual. Islam adalah cara hidup yang syumul, menyeluruh. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmil kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maknanya, kita tak boleh ambil Islam separuh-separuh, tinggalkan lagi separuh. Tak boleh. Kita tak boleh kata kami solat tapi ekonomi ikut sistem riba barat. Atau yang kami puasa tapi undang-undang ikut sistem demokrasi barat. Jadi, inilah dia yang dinamakan ajaran sesat sekularisme yang dihalalkan oleh kebanyakan negara Islam dekat dalam dunia ni. Apa maksud sekular? Ajaran yang memisahkan agama daripada kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minu bi ba'dhi kitabi wa ta'furuna bi ba'dhi. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu mengingkari sebahagian yang lain? Allah sambung lagi dengan ayat yang lain. Dengarkan. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi sesiapa yang berbuat demikian melainkan kehinaan di dunia. Allahu Akbar. Inilah janji Allah. Bila kita campak Islam separuh, kita akan dihina di dunia hari ini. Bukankah kita nampak sekarang umat Islam dihina, ditindas, dijajah pemikiran mereka? Semua kerana kita masuk Islam separuh-separuh. Sekularisme ini apa? Fazluddin anil haya, memisahkan agama daripada kehidupan. Mereka kata, agama boleh kekal dalam masjid, dalam rumah ibadat. Atau diorang akan cakap semua agama sama. Kita kan satu Malaysia. Atau diorang akan cakap kau boleh solat, boleh puasa, boleh sembahyang dalam gereja, kuil, masjid. Itu kan hak individu. Tapi bila masuk ke dalam urusan kehidupan, bab ekonomi, tak boleh pakai hukum Islam. Sistem riba dijadikan raja. Bab politik dan pemerintahan, Islam dicampak. Undang-undang manusia diangkat. Humanism. Bab pendidikan, falsafah sekular yang cuci otak anak-anak kita, termasuklah kita sekali. Bab sosial dan budaya, agama diketepikan, hiburan maksiat diagungkan, konsert diperbanyakkan, lagi ramai penyanyi wanita, lagi cantik sesuatu negara. Itulah wajah sebenar sekularisme. Ia menjadikan agama hanya hiasan peribadi, bukan panduan hidup, sedangkan Islam diturunkan untuk memimpin dunia. Inilah punca kenapa hari ini, walaupun kita ramai, lebih 2 bilion umat Islam, tapi kita jadi lemah, jadi hina, jadi pecah belah. Kenapa? Sebab kita dibesarkan dalam sistem sekular.
yang ajar kita jauh daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara se-Islam, inilah ajaran sesat paling besar di dunia pada hari ini. Ia bukan hanya merosakkan akidah, tapi menghancurkan seluruh sistem hidup kita dan juga kehidupan akhirat kita. Allahu Akbar. Umpamanya mereka ni memang nak bawa kita ke neraka Allah. Kalau kita nak kembali mulia, kita kena kembali kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bukan Islam yang tinggal dalam masjid saja, tapi Islam yang memimpin ekonomi, politik, sosial, undang-undang dan seluruh kehidupan. Kita kena sedar, kalau kita ikut sekularisme ni, kita bukan saja akan dihina di dunia, tapi kita berdepan azab di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Maka marilah kita kembali kepada Islam sepenuhnya. Jangan lagi kita jadi umat yang pilih-pilih hukum. Jangan lagi kita biarkan anak-anak kita dibesarkan dalam ajaran sesat ini. Tolong, sharekan video ini biar semua orang Islam sedar. Biar satu dunia tahu sekularisme ini adalah ajaran sesat yang terbesar di dunia. Dan follow akaun ini untuk lebih banyak pendedahan supaya kita sama-sama bangkit kembali kepada Islam yang sebenar. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.